Lembab betul lah kau ni. Aku dah penat lah bro pergi kerja jalan kaki. Habis kau nak apa? Kau belilah aku basikal ke apa ke. Macam mana? Aku belikan kau e-bike nak. E-bike? Ada satu kedai kat Bukit Rambai tu. Kat mana bro? Hobby House ni, dia ada jual iPhone, jual game, e-bike banyak kau tengok. Bro, jam. E-bike kat sini. Cantik-cantik kan? Harga murah-murah. Kau tahu, 320, 5 kali bayar harga tunai. Okey kan? Okey bro, okey. Kau pilih je. Kalau yang ni bro? Kalau yang ini, nampaklah sikit macam mewah kan? Ya. Bukan yang ni, yang belakang-belakang tu semua ada. Kau nak yang macam Awi pun ada kat situ. Apa bro? Yang ini sesuai untuk kau dan aku. Kau berat berapa? Kau jangan aibkan aku. Yang ini boleh tampung 250 kilo. 250 kilo. Tak payah kira. Kita pergi sekarang, ini kira sesuai. Ansuran semua atas kedai. Yang penting penghantaran percuma. Korang percayalah, ini adalah kedai e-bike yang termurah kat Melaka. Untuk handphone ni pula. Tak payah, aku dah tahu dah. Setiap pembelian handphone kau akan dapat percuma handphone ataupun TV. Dapat TV tau. Angkat. Dapat TV, dapat handphone. Wah, main game. Kau nak tahu tak, dekat sini kita ada PS4, PS5 dengan Nintendo. Tapi boleh bayar ansuran, kau tahu tak? Lepas tu kalau kau beli yang ini, PS5, PS4 ni dia bagi 3 segi percuma dekat kau. Ya. Suka? Nak tak? Tanya bini kau. Jangan risau, dekat kedai ni ada buat servis repair e-bike. Kalau ada kerosakan, dia boleh datang rumah tau untuk repair. Awi. Barulah Awi. Kau beli ni ke? Apa benda lah? Ini yang aku mampu beli Pak Malau. Guys, yang ini Jalan Bukit Rambai. Kau nampak tak tu? Pondok santapan tu. Kedai dia betul-betul dekat sini. Orang Melaka macam mana? Jom Hobby House.